Aku ada dua berita lah daripada Sabah setelah selesai PRN di Sabah. Yang pertama sekali melibatkan salah seorang adun warisan. Tak apa, korang tengok dulu video ni. Melindungi dan memelihara, melindungi dan mempertahankan. Mempertahankan. Habis tu macam mana? Ni orang-orang PAS ni macam mana sekarang ni? Nak percaya siapa ni? Nak percaya Tun Mahathir ke nak percaya Tan Sri Muhyiddin Yassin? Seorang pengerusi SG4, seorang lagi pengerusi Perikatan Nasional, dua-dua belah orang. Rafidi, sejak kalah dalam pemilihan PKR ni, macam-macam Rafidi ni. Aku harap Rafidi sehatlah. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, baru-baru ni berlaku satu perkara yang sangat menggempakan di Malaysia. Dan perkara ni perlu kita ketahui dan penting untuk kita tahu supaya kita boleh ambil iktibar daripadanya. Dan apa yang baik berlaku daripada isu ni kita ambil sebagai pengajaran, dan apa yang tak baik daripada isu ni kita ambil jadikan sebagai teladan. Aku ada dua berita lah daripada Sabah setelah selesai PRN di Sabah. Yang pertama sekali melibatkan salah seorang adun warisan. Tak apa, korang tengok dulu video ni. Melindungi dan memelihara, melindungi dan mempertahankan. Mempertahankan. Saya Wong Chun Kee setelah pemilih menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Sabah adalah dengan susunannya mengangkat sumpah bahawa saya akan meninggalkan kewajiban saya sebagai itulah kenyataan dan keadaan dia kan. Yang mana hari ni kita pun tertanya-tanya, macam mana orang macam ni boleh menang? Bukan apa, sebab yang penting bagi rakyat itu adalah mengangkat seorang wakil rakyat yang boleh suarakan isu yang terjadi di kawasan-kawasan itu. Kalaulah dia tak pandai ataupun gagal tuturkan bahasa Malaysia sebaik mungkin, macam mana dia nak bawa suara rakyat di kawasan dia? Kalau kau dengar satu ceramah daripada Safi Abdal sebelum ini, yang mana janji dia kepada rakyat Sabah, kalaulah warisan menang, dia nak lantik jadi Menteri Keuangan ini dalam kalangan orang Cina. Benda tu bagus, benda tu baik kan untuk perpaduan. Tetapi kalau lantik orang yang tak boleh tuturkan bahasa Malaysia sebaik mungkin, macam mana agak-agak dia nak bentang bajet? Macam mana dia nak menjawab soalan-soalan daripada adun-adun lain? Mungkin sedangkan bahasa Malaysia ini adalah bahasa yang digunakan di dalam negara ini. Jadi masalah bila rungutan yang didengar daripada rakyat dan akhirnya benda tu dah lekat dalam kepala dia, tapi dia gagal untuk bentangkan ataupun suarakan sebab dia kurang arif bercakap di dalam bahasa Malaysia. Ini masalah sebenarnya. Okey, itu berita pertama. Berita kedua pula melibatkan Perikatan Nasional Sabah, di mana 2 hari lepas keluar keputusan daripada pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, yang mana keputusannya PN ini kekal jadi pembangkang di Sabah. Tak selang lama keluar keputusan daripada ahli akhbar, dia akan sokong kerajaan perpaduan Sabah. Ini keadaan dia. Sepatutnya bersama ataupun tidak bersama, keputusan itu dibuat oleh pengerusi Perikatan Nasional. Tetapi apa yang terjadi hari ini seolah-olah membelakangi pengerusi Perikatan Nasional. Bila pengerusi dah keluar kenyataan, Muhyiddin dah keluar kenyataan, kekal jadi pembangkang. Tapi ahli akhbar kata saya akan menyokong kerajaan perpaduan Sabah. Kadang tu aku kesianlah dengan Muhyiddin ni. Suara dia sekarang ni seolah-olah tidak diendahkan, selain daripada dia mendapat tentangan hebat daripada bahagian-bahagian dalam Bersatu. Dalam waktu yang sama, PAS hari ni pun kelihatan seolah-olah tidak menghormati dia di atas jawatan yang dia ada. Jadi persoalan yang timbul, apakah keputusan daripada ahli akhbar itu mengambil keputusan bersama daripada Perikatan Nasional, ataupun ia keputusan yang dibuat secara dalaman di antara PAS sahaja? Dan tak pelik sebenarnya kalau PAS bertindak begini. Kalau korang tengok kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional pun korang dah boleh faham. Hari tu Bendahari Agung daripada PAS pun letak jawatan. Majoriti pimpinan itu daripada Bersatu. Tambah pula PAS hari ni ada banyak kursi. Lepas tu dah ada anak sulung dekat Sabah.
Takkanlah dia nak dengar cakap Muhyiddin lagi, betul tak? Assalamualaikum. Ciao. Hanya disebabkan isu roti gardenia je tuan-tuan. Perikatan Nasional ditendang oleh rakyat Sabah. Bertanding 41 kursi. Hilang deposit 36 kursi. Alhamdulillah, selesai sudah pilihan raya negeri Sabah. Semalam SPR pun dah umumkan keputusan bila mana GRS sebagai parti tunggal yang menang paling banyak kursi menubuhkan kerajaan bersama rakan-rakan gabungan. Dan hari ini tuan-tuan, pagi tadi pukul 3 pagi, Haji G, Ketua Menteri yang baru ataupun CM yang baru, mengangkat sumpah di hadapan yang di-Pertua Negeri Sabah. Jadi hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok, walaupun Pakatan Harapan hanya menang 1 kursi melalui Jamawi Jaafar, kita ucapkan tahniahlah kepada semua jentera-jentera pilihan raya. Bagaimana Jamawi Jaafar pun ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri, kepada Nurul Izzah, Timbalan Presiden, kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution sebagai pengarah pilihan raya bersama. Kalau kita tengoklah keputusan ni tuan-tuan, Perikatan Nasional paling teruk tuan-tuan, ditolak oleh rakyat Sabah. Kalau tuan-tuan tengok, kerana isu gardenia ya tuan-tuan, bertanding 41 kursi, kan? Kalah, bukan kalah je tuan-tuan, hilang deposit 36 kursi. Betapa bencinya rakyat Sabah, meluatnya rakyat Sabah terhadap penghinaan isu roti gardenia ni tuan-tuan. Hilang deposit 36 kursi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, faham ya? Rakyat Sabah telah pun bersuara, rakyat Sabah telah pun menyatakan kehendak mereka. Jadi siapa yang diberi amanah, siapa yang diberi kuasa, jalankan amanah sepatutnya. Tak mau dah lepas ni pilihan raya ke depan, isu jalan lubang-lubang. Kan, hampa dah pilih. Hampa dah pilih adun hampa. Hampa dah pilih wakil rakyat hampa. Kan, janganlah mai tahun depan ni dengar cerita jalan berlubang lagi, elektrik tak ada, air tak ada. Kan, semua masalah ni hampa ligan. Orang Kedah cakap ligan. Wakil rakyat hampa selesaikan masalah ni. Dipaham-paham ni no? Faham ni. Rafidi, oh Rafidi, sejak kalah dalam pemilihan PKR ni, macam-macam Rafidi ni. Aku harap Rafidi sehatlah dari segi pemikiran. Kan, dahlah sembang podcast dengan orang yang kalah. Tapi tak apalah, yang kalah tu tetap kalah, yang menang tetap menang. Cuma itulah dahsyat dakwaan Rafidi dan tuduhan Rafidi ni. Dahsyat, gempar. Dakwaan Rafidi kata ramai calon-calon PKR dalam pemilihan PKR ditahan oleh SPRM, terutamanya yang lawan Izzah. Kenapa hang tak biting masa mereka kena tahan? Pasal apa lah ni hang baru nak biting? Ini dah bulan 12. Tolong bagi tahu nama-nama yang ditahan oleh SPRM. Jangan tak sebut nama. Baru tadi SPRM dah keluar kenyataan menafikan dakwaan dan tuduhan Rafidi tak berasas. Tak berasas. Lagi satu, dakwaan dan tuduhan Rafidi kata SPRM kepung rumah individu tertentu pun tak berasas. SPRM dah menafikan. SPRM kata kalau mereka pergi ke rumah pun secara mengejut, itu prosedur biasa, supaya individu ataupun suspek tu tak lupus bahan-bahan bukti. Dan satu lagi, individu yang disiasat tu pun datang sendiri esoknya ke SPRM dan dibebaskan, tak kena tahan. Kalau Rafidi kata ramai kan, ramai. Tolong bagi tahu berapa ramai yang kena tahan. Kenapa tak biting hari tu? Kenapa biting lah ni? Habis tu macam mana? Ni orang-orang PAS ni macam mana sekarang ni? Nak percaya siapa ni? Nak percaya Tun Mahathir ke? Nak percaya Tan Sri Muhyiddin Yassin? Seorang pengerusi SG4, seorang lagi pengerusi Perikatan Nasional. Dua-dua
belah korang ni tak ada kaitan dengan DAP ke Anwar ke, tak ada. Ini korang punya pasal. Nak percaya siapa ni? Baru-baru ni ada klip video, kita semua tahu, kita semua dah tengok klip video itu. Tun Mahathir kata Muhyiddin Yassin nak jadi Perdana Menteri lagi sekali kerana Muhyiddin Yassin takut masuk penjara. Kerana Tun kata Muhyiddin dah curi duit sumbangan orang bagi pada parti. Muhyiddin ambil, simpan dalam rumah dia duit itu, tak masuk akaun parti. Tun Mahathir kata dia kalah dekat Langkawi pun kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin spend terlalu banyak duit di Langkawi dan seluruh kempen hari itulah, mengundi hari itu. Bila klip video itu viral, pemuda Bersatu Armada Bersatu Negeri Johor kata ada pihak tak bertanggungjawab sunting edit video itu. Ya, tapi Tan Sri Muhyiddin kata video tu tak edit. Cuma dia kata Tun Mahathir ni dapat maklumat tak betul. Segala sumbangan duit orang bagi itu memang masuk parti secara telus, bendahari buat kerja apa semua. Tan Sri Muhyiddin Yassin tak sebut langsung mengenai video itu edit ke, video itu disunting ke, apa benda ke, tak ada. Hanya Pemuda Bersatu Negeri Johor sahaja yang kata video itu telah diedit, konon je nak ambil tindakan undang-undang lah, apa benda lah. Itu suku kira lah. Sekarang ini Pemuda kata video tu edit, bos kata tak edit. Mana satu kita nak percaya sekarang ni? Tapi yang aku pelik dekat sini, kenapa ramai yang terkejut, ramai yang macam tak percaya, tak sangka dengan pendedahan Tun Mahathir. Dia kata Muhyiddin ambil duit simpan dekat rumah. Dulu Tan Sri Anwar Musa dah bagi tahu perkara yang sama, lebih kurang sama ceritanya. Waktu pilihan raya Sabah, UMNO habis duit. Saya loncat naik atas kereta terbang pergi ke Sibu kerana PM 16 hari bulan September 2020. Tanya Muhyiddin, saya masuk dalam bilik tidur dia, beritahu UMNO habis duit Sabah, tak cukup duit. Berpuluh juta Muhyiddin bagi membantu UMNO Sabah. Tan Sri Anwar Musa cerita dia naik kapal terbang pergi ke Sibu, jumpa dengan Muhyiddin Yassin. Kerana UMNO waktu tu dah habis duit ke macam mana ke, Tan Sri Anwar Musa masuk dalam bilik Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin bagi duit berpuluh juta pada Anwar Musa. Dah lama dah benda ni, orang cerita daripada 3 tahun lepas punya cerita lagi. Tun Mahathir hanya mengulangi semula cerita yang lebih kurang sama. Kenapa kita nak terkejut ni? Jadi at this point sebenarnya kita dah tak boleh nak salahkan PAS. Sekiranya PAS buat keputusan bergambus keluar tinggalkan Bersatu atau PN, kerana kita tahu memang Tan Sri Muhyiddin ni beban besar pada pembangkang. Dari segi apa, kau tengok apa isu tak ada kat Muhyiddin. Menantu dia tak balik-balik, hilang entah pergi ke mana, itu satu hal beban. Krisis kepercayaan pada Muhyiddin dalam kalangan pimpinan parti Bersatu. Parti dia sendiri pun kita tahu dah berapa banyak negeri, berapa ramai ketua bahagian dalam parti Bersatu ini mendesak Tan Sri Muhyiddin Presiden untuk undur lepas jawatan apa semua. Lepas tu ada pula kes Tun Mahathir negarawan. Ini negarawan level-level godfather lah kiranya. Memang kesayangan pembangkang walaupun Tun Mahathir mendedahkan Tan Sri Muhyiddin curi duit pula lah. Macam-macam masalah. Beban itu nak kena tanggung. Jadi kalau anda katalah kita tahu, kita dengar cerita PAS ini buat keputusan, aku dah malas duduk dengan Tan Sri Muhyiddin ni, suruh lepas jawatan pengurusi dia tak nak lepas, aku nak bergabus keluar. Kita hormat keputusan PAS. Very reasonable untuk PAS bergabus keluar, tinggalkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Cuma PAS pun masalah ada satu lah, nak namakan seorang calon Perdana Menteri pun sampai sekarang tak ada keputusan. Pemuda kata Tuan Ibrahim Tuan Man, yang belah ni pula kata Dr. Samsuri. Tak ada seorang pun namakan Presiden Tok Guru Hadi Awang. Itu pun masalah juga. Jadi itulah ceritanya belah-belah pembangkang ini. Sekarang ini soalan, balik pada soalan aku pada awal video tadi. Walaupun korang nak percaya siapa ni? Ini tak ada kaitan dengan DAP, tak ada kaitan dengan Anwar Ibrahim ke, tak ada. Ini korang punya pasal dalam kelambu korang sendiri. Ini nak percaya siapa? Nak percaya dekat Saka tua umur 100 tahun, atau nak percaya dekat ni pengerusi korang sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin? Okey, Azam Baki koyak tuan-tuan. Azam Baki koyak. Kenapa dia koyak? Sebab dia mengajuk. Dia kata dia letak jawatan bukan sebab dia lembab. Dia letak jawatan kerana dia mengajuk dengan Rafizi yang menyatakan bahawa Rafizi tak nak dia pegang jawatan tersebut. Baik, saya akan mainkan sedikit klip ucapan beliau, dan kita nilai sebenarnya itu bukan sebab utama kenapa sepatutnya dia nak letak jawatan, dan sama-sama kita dengar.
mungkin pada tahun depan saya akan tamat perkhidmatan saya. Dah 3 kali sambung, orang pun dah tak suka dengan saya dah. Jadi Rafizi pun tak suka dengan saya. Dia kata jangan sambung Azam Baki dan sebagainya. Tak apa, siapa-siapa pun mengambil tempat di sini, itu tak penting. Dia perlu meneruskan agenda dalam isu meningkatkan integriti, mempromosikan tata kelola dan juga menguatkuasakan undang-undang rasuah tanpa without fear or favor. Jadi okey lah guys, tak kisahlah dia nak kata Azam Baki ni koyak ke tak koyak ke, aku tak ada masalah lah itu biasalah, itu mainan politik ataupun pandangan peribadi beliau kan. Jadi aku tak ada masalah, itulah tak. Cuma aku nak bagi tahulah, aku cuba kalau boleh Azam Baki ni dia kena sedar, dia kena tahu, okey, bahawa dia sebagai seorang penguasa untuk mencegah atau menangkap atau membenteras rasuah dalam negara kita. Jadi kalau dia dibenci oleh, terutamanya oleh pemimpin negara ataupun ahli parlimen ataupun ahli perniagaan ataupun korporat-korporat, itu wajar. Itu buktinya, tandanya Azam Baki ini buat kerja dengan bagus, dengan baik, sehingga kan kebenaran itu, efek dia adalah dibenci oleh orang-orang yang berkepentingan. Nampak? Bermakna bagi aku Azam Baki buat kerja dengan baik sekarang ini. Buat baik dengan baik. Lebih-lebih lagi di belah blok kerajaan membenci beliau. Bermakna dia memang jalankan tugasnya dengan baik, dengan bagus di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab tu orang benci dia. Kalau pembangkang benci dia, wajar, kita faham keadaan pembangkang, okey, kita faham dengan sebelum masalah sebelumnya, kita faham ada permasalahan situ. Tapi kalau blok kerajaan ada yang benci dia dan menyuarakan secara terang-terang, ini bermakna Azam Baki perform dalam menjalankan tanggungjawabnya. Betul. Okeylah, bagi aku harap Azam Baki agar dia terus semangat memperjuangkan kebenaran. Sebab Azam Baki buat kerja je. Dan jangan gentar. Perjuangkan kebenaran kamu. Perjuangkan tanggungjawab kamu. Tak ada masalah. Don't worry. Ingat, kalau ahli parlimen bercakap-cakap tadi, korporat-korporat, lebih-lebihnya lagi yang di pihak kerajaan membenci kamu, itu bermakna kamu menjalankan tanggungjawab kamu dengan baik. Jika ini dia kata Azam Baki koyak dan merajuk dan nak letak jawatan, apa cerita timbalan kau, ex timbalan kau tu? Adakah dia merajuk kerana majoriti ahli tidak menerimanya, tidak mengundinya? Yang itu kenapa kau tak kata merajuk? Kenapa lah yang ini kau kata koyak dan merajuk? Adakah ex timbalan koyak dan merajuk? Ini persoalan dia. Okey, sama-sama kita fikirkan. Assalamualaikum. So guys, berikutan isu yang berlaku ni banyak reaksi daripada masyarakat setempat. Nasihat saya, kita jangan bergaduh sesama sendiri. Sebab kalau kita bergaduh, tidak ada kesudahannya. Dan kita perlu menghormati setiap pendapat masing-masing. Cumanya, apa yang baik daripada pendapat seseorang itu, kita ambilkan sebagai pelajaran. Dan apa yang tak baik daripada pendapat seseorang itu, kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video seterusnya.